Perbandingannya ialah masa Dr. Hassan Ali jadi Esko Selangor, bertembung Hassan Ali dengan Roni Liu tentang penjualan arak di kedai serba aneka. Hassan Ali Esko Agama, Roni Liu Esko juga. Saya tak tahu Esko apa, tapi saya tahu lah peti dia apa. Dia peti DAP. Bertembung dua-dua tu. Ustaz kata hang tulis artikel sokong Hassan Ali. Saya pun tulis. Saya lah penulis itu, kalau cari jumpa saya lah tulis sokong Hassan Ali. Hantam. Masa tu duduk dalam Pakatan Rakyat, duduk sekali dengan DAP. Ustaz kata hantam DAP. Saya hantam lah. Ini bukan cerita rahsia apa dah. Tapi atas nama prinsip, walaupun duduk sekali tak betul, hantam. Lalu ni orang tak ada prinsip lah. Selama mana perkongsian tu dapat membawa diri masing-masing ke pesada kuasa dan merasai nikmatnya, prinsip tak ada. Itu salah. Kita ada prinsip dulu, kemudian tu menikmatinya. Kita pun hentam. Akhirnya Hassan Ali dipecat daripada parti atas pengaruh mereka tu lah. Ustaz Aziz yang kata kat saya, hang nampak tak beza aku dengan Hassan Ali? Nampak. Aku walaupun orang tak terima pandangan aku sabar. Akhirnya orang kata hang betul. Hassan Ali tak sabar, kena tindakan. Akhirnya jadi tabligh. Hilang dalam pergelutan ni. Ini contoh-contoh yang kita boleh tengok lagi lah. Sebab mereka tu ada lagi. Dr. Hassan Ali ada lagi. Orang-orang tu pun ada lagi. Yang meninggal dalam episod tu, Khalid Ibrahim meninggal dah, Ustaz Azizah meninggal dah. Dua-dua tu adalah kepala saya. Apakah tindakan yang telah dikenakan kepada Dr. Hassan Ali akibat penentangan dia kepada penjualan arak di kedai serba aneka? Hassan Ali dipecat. Ganas tak ganas. Cuma beza dia, Hassan Ali lawan Lala tu, tak Azizah sabar. Jadi tuan-tuan, saya punya kesimpulan, sabar. Bagi mereka belajar daripada proses itu.